Hadis ke-19. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, pada suatu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu baginda bersabda, "Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajar kamu beberapa perkara yang sangat penting. Peliharalah hak Allah, nescaya Allah akan menjagamu. Peliharalah hak Allah, nescaya kamu akan mendapatinya sentiasa di hadapanmu, membela kamu. Apabila kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Apabila kamu memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ketahuilah bahawa sekiranya seluruh makhluk berhimpun untuk memberi manfaat kepada kamu, mereka tidak akan mampu untuk memberi sebarang manfaat melainkan apa yang Allah telah tentukan untuk kamu. Sekiranya mereka berhimpun untuk mendatangkan mudarat kepada kamu, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan sebarang mudarat kepada kamu melainkan apa yang Allah telah tentukan ke atas kamu. Pena-pena, pencatat takdir, telah diangkat dan lembaran-lembaran, catatan takdir, telah kering. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi. Beliau berkata, hadis Hasan Sahih. Dalam riwayat selain Imam Al-Tirmizi ada disebutkan, peliharalah hak Allah. Nescaya kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Kenalilah Allah ketika senang, nescaya Dia akan mengenalimu ketika susah. Yakinlah bahawa sesuatu yang tidak ditakdirkan mengenaimu sekali-kali tidak akan menimpamu, dan sesuatu yang ditakdirkan menimpamu sekali-kali tidak akan tersasar daripadamu. Yakinlah bahawa pertolongan Allah sentiasa bersama sifat sabar, kelapangan akan datang selepas kesempitan, dan bersama kesusahan ada kesenangan. Pengajaran hadis. 1. Mengingati Allah Ta'ala dalam semua urusan kehidupan dengan cara menjaga batas agama dalam semua sudut jasmani dan rohani. Sentiasa memohon pertolongan dan perlindungan daripada Allah. Sentiasa bertawakal kepada Allah selepas berusaha dan berdoa. 2. Orang yang sentiasa mengingati Allah dalam setiap urusan kehidupannya, maka Allah akan sentiasa mengingati dan bersama-samanya dalam setiap keadaan. 3. Sentiasa mengharapkan bantuan daripada Allah dan meyakini bahawa setiap kesusahan ada kesenangan. 4. Sesuatu kemenangan dan kemudahan akan dapat diraih setelah menempuh kesusahan dan kepayahan.